Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita selepas berhari raya ni. Ni raya keempat kita cuba turun untuk mancing ikan haruan lah. Hari ni saya berdua, saya dengan abang saya lah. Okey, tu dia baru nak start tu. Tu ada nampak anak tapi tak tahulah ibu dah ada lagi ke tidak. Sebab kita pun sini ni nak kata last turun dulu tak dapat apa. Kita tak dapat buat video pun tadi tu. Lepas tu dah tak turun-turun lah. Dah lama jugalah tak turun sebab kita lebih fokus kepada apa ni, laut. Lepas tu seminggu sekali je kita turun kadang tu. Bulan puasa memang tak turun lah. Ni hampir 2 bulan jugalah kita tak turun. Baru hari ni kita turun balik. Okay, kita cuba tengok hari ni. Semoga ada manis-manis lah kita harapkan. Alright. Okay, apa-apa pun semacam biasa, sebelum kita mulakan kita punya misi, yang belum subscribe tu, saya nak minta bantuan korang untuk subscribe dulu saya punya YouTube channel. Bantu saya dekat situ. Okay, let's go. Jom kita mulakan misi kita untuk hari ni. Let's go. Okay geng, untuk apa tu, umpan kita pakai umpan macam biasa lah. Kita pakai umpan umpan soft plastik katak ni, ataupun soft jamprok lah orang panggil ke macam mana, macam itulah orang kata kan. Right, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ada angin lah. Tu dia. Aduh, strike pertama kita curut. Balingan pertama kita. Aduh ya. Alamak, mata dia tertutup lah geng. Lama sangat pun biar tadi tu saja tu. Itulah curut kan. Standard lah tu. Kaki kita tarik je lah. Tak apa-apa, kita cuba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa kalau dah kena macam tu dia tak ambil dah. Kita lambat sembat tadi. Tak apa, permulaan yang agak baik. Tapi janganlah tu sekali je. Nanya kita. Mana ke anak tadi? Tadi ada anak ikan tadi. Kembali kat anak ikan ni. Ada yang ambil? Tak ada? Kadang ada ibunya tapi tak nak ambil. Aduh, baling yang pertama kita dah cantik. Lepas tu dah tak ada dah ni. Kita kena cari spot lain lah. Try lagi tempat tadi. Dia dah lari tempat lain lah. Tapi itulah, biasa kalau lucut macam tu dia tak ambil dah. Right, bismillahirrahmanirrahim. Alamak. Woi. Okey, alamak, ikan ambil rupanya. Es curut kita. Aduh. Orang tengah betulkan tali. Tak apa. Yang tu. Aduh, apa kena ni? Sekali lagi. Ini curut betul ni. Ini rasa yang sejengkal-sejengkal tu. Apa hal ni? Tak mau pergi pula ni.
Cuba tengok belakang tu. Macam ada. Macam lah. Kita balik tempat tu balik. Ada lagi tak kat situ? Okay, dia dah kat situ. Dia dah lari. Bapak kecil gila lah aku nampak. Dia ambil kat air jerung ni. Itu kecil sangat kan. Terlalu kecil. Sejengkal. Dia boleh strike. Tapi itulah nasib lah. Buat saya sejengkal kan. Faham lah. Cuba lagi. Alamak. Tak ada ke yang saiz-saiz sikit? Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba kat sini pula. Masih mencari lesen lagi geng. Mungkin dia nak bagi lesen kasar-kasar sikit kot. Oh, bunyi guruh dah pula geng. Itu tak berapa nak cun lah. Kita harap cuaca bagi kerjasama lah kat kita. Kasar tu. Apa tak sembat? Cuba lagi tu. Kenapa tak sembat? Dia cuk sembat je terus. Kena lah, tak kena sudah lah. Tobang lah. Adalah juga saiz tu. Dengarkan bunyinya. Okey, alhamdulillah kita strike. Ni lepas ya kalau set UL. Kita pakai set UL. Ya. Lesen kita. Biasa. Rut Songilang. Tu dia rut Songilang kita strike. Alhamdulillah. Boleh letup saiz dia. Okey.
Ya ini umpan orang kata mudah strike lah, orang kata umpan mudah strike. Kalau korang nak dapatkan tu, korang boleh dapatkan. Biasanya aku biasa memang pakai umpan ni lah kalau nak mancing haruan, buat spare selain daripada soft rock. Okey, yang ni boleh dikatakan umpan favourite lah orang kata. Okey, ni haruan ni cantik juga ni, ada belang-belang sikit. Cantik cun. Lesen pertama kita Rode UL. Rode UL ni bahaya sikit lah kalau nak buat mancing haruan, nampak tu. Baru kena besar ini pun dah melengkung dia. Tu dia melengkung dah. Agak bahaya sikit lah. Tapi saja nak cuba petang ni kan. Okay, let's go. Jom kita release. Kita release je ni. Kita catch and release. Tak ada orang minta. Okay. Okay, kita cari lagi Okay, let's go. Jom kita cuba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, baru seekor. Kecil Alright, kita sampai sini sajalah kita punya video kali ni sebab hari hujan ni, nampak tu, hari dah start hujan. Jadi alhamdulillah lah hari ni ada seekor je lah, tapi banyak yang terlepas lah, macam tu lah. Cuma yang berjaya didaratkan ada seekor sahaja. Apa kita cuba next time, okay? Alright, apa-apa pun sebelum kita nak balik ni, nak ending, macam biasa, yang belum subscribe, saya minta bantuan kau untuk subscribe saya punya YouTube channel, bantu saya dekat situ. Okay, semoga kita jumpa dekat video selanjutnya dan seterusnya nanti. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bye.